Namun tidak sangka disebabkan dia meminjam wang, saya pula yang diugut alung. Itu kata wanita dikenali sebagai Lim yang kini diganggu individu dipercayai cuti haram yang menuntut bayaran pinjaman dibuat bekas penyewa rumahnya. Lim 29 tahun berkata dia menyewakan rumah flat miliknya di Ampang kepada wanita warga Indonesia berusia 52 tahun pada 21 Mac tahun lalu dengan bayaran RM600 sebulan. Bagaimanapun dakwanya ia dibuat tanpa perjanjian sewa kerana mengakui simpati dengan wanita itu yang bekerja sebagai pelayan premis makanan dan mendakwa tiada wang untuk bayaran urusan perjanjian. Menurutnya pada 20 April lalu dia menerima panggilan daripada seorang individu dipercayai Along yang mendakwa bekas penyewa itu membuat pinjaman wang dan gagal membayarnya. Namun jumlah pinjaman itu tidak dimaklumkan. Arun Ganesh dan Lim ditemui pada sidang media bersama Ketua Jabatan Perkhidmatan Awam dan Aduan MCA, Datuk Seri Michael Chong di Wisma MCA di Kuala Lumpur pada Isnin 11 Mei. Lim mendakwa bekas penyewanya itu membuat pinjaman daripada cuti haram yang menggunakan bil utiliti rumahnya. Katanya jirannya juga ada memberitahu beberapa individu tidak dikenali pernah datang ke rumah ketika penyewa tiada di rumah sebelum ini. Sementara itu, Michael berkata Lim juga sudah membuat laporan polis di Balai Polis Pandan Indah pada 29 April lalu. Katanya semua pemilik rumah yang mahu menyewakan aset mereka kepada mana-mana pihak diingatkan supaya berhati-hati dan membuat pemeriksaan lanjut terutamanya kepada penyewa warga asing. Kalau kena orang Melayu, memang aku cari yang dapat, kan? Kata itu je, tak payah panjang-panjang. Orang bagi apa? Bagi wang, lepas tu minta berapa banyak bunga. Lepas tu kau nak kena apa edah apa, nanti kau tunggu lah. Bom ke apa ke. Orang Cina kau, jangan tengok cakap kau. Yang tadi parti nak tengok parti. Banyak parti ke sini. Apalah. Dibuat tanpa perjanjian sewa kerana mengakui simpati dengan wanita itu yang bekerja sebagai pelayan premis makanan dan mendakwa tiada wang untuk bayaran urusan perjanjian. Menurutnya pada 20 April lalu dia menerima panggilan daripada seorang individu dipercayai Along yang mendakwa bekas penyewa itu membuat pinjaman wang dan gagal membayarnya. Namun jumlah pinjaman itu tidak dimaklumkan. Arun Ganesh dan Lim ditemui pada sidang media bersama Ketua Jabatan Perkhidmatan Awam dan Aduan MCA, Datuk Seri Michael Chong di Wisma MCA di Kuala Lumpur pada Isnin 11 Mei. Lim mendakwa bekas Ini dengar pun dah tahu dah. Kata kira penyewa jual rumah, lepas tu bagi orang beli rumah lain. Di sana lah, kita katakan di sini pun ada satu kes di rumah tu, di rumah lelong ke, rumah dia beli pada satu orang Melayu yang market Taman Ria tu. Lepas tu dia, orang yang market tu pergi beli rumah lain ke sewa rumah lain tau. Macam pajakan pun lebih kurang jugalah. Orang yang beli pula depan rumah dia aja, Cina. Itu pun suspek ke.